Rafizi minta Nurul Izzah disokong supaya Anwar Ibrahim disokong. Pelik tetapi benar. 10 anggota polis maut apabila truk langgar lori pasir di Teluk Intan. PMX di Moskow pada Hari Dunia menyalahkan Rusia untuk tragedi MH17 dan majoriti rakyat Malaysia mahu Najib terus duduk dalam penjara. Saya Prabha Ganesan dan anda menonton intipati berita daripada 11 Mei ke 17 Mei 2025. Ini Kuasa Live. Berita pertama, Rafizi berjenaka tetapi taruhannya besar. Pemerhati politik tanah air terhibur hujung minggu lalu apabila Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli secara berseleroh menggesa perwakilan parti mengundi pencabarnya Nurul Izzah Anwar. Kata Rafizi, jika perwakilan gagal menaikkan Nurul Izzah sebagai penggantinya, maka mereka menolak kepimpinan Presiden Parti yang juga bapa kepada Nurul Izzah. Semalam, Rafizi menjelaskan bahawa kenyataan tersebut hanyalah satu kenyataan sinis ketika berjenaka meminta rakyat ataupun perwakilan parti menyokong Nurul Izzah. Namun, berjenaka ketika berkempen bukan tanpa risiko. Masih berbaki 8 hari sebelum pemilihan parti dan lawak yang tidak kena tempat boleh memakan diri. Setakat ini, mesej utama Rafizi adalah dua perkara. Satu, sokongan terhadap Pakatan Harapan semakin menurun, khususnya daripada masyarakat bukan Melayu, dan hanya dia mampu mengubah realiti ini. Kedua, PKR memerlukan seorang yang tabah dan mampu berunding dengan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan, terutama dalam isu agihan kerusi untuk PRU ke-16. Bidang kepakaran Rafizi menurut Rafizi. Sementara itu, Nurul Izzah menumpukan kepada usaha mengukuhkan hubungan antara komponen Pakatan Harapan, membina kepercayaan pengundi dan memperkasakan wanita serta belia. Dalam perkembangan berkaitan, Nurul Izzah enggan menyertai debat dengan Rafizi. Dijangka pasukan Rafizi akan terus mendesak agar debat itu berlaku. Pemilihan pada 24 Mei ini bukan sekadar menentukan pimpinan PKR. Ia boleh menggoncang pentadbiran kerajaan perpaduan, kerana Rafizi telah menyatakan kesediaannya untuk meletak jawatan sebagai menteri sekiranya tewas pada 24 Mei. Kata Rafizi dalam podcast Yang Bakal Menteri minggu ini, saya akan teruskan sebagai ahli parlimen biasa. Tanpa beban tanggungjawab menteri, saya boleh memberi tumpuan sepenuhnya kepada peranan di parlimen saya. Harap-harap itu benarlah Rafizi. Berita kedua, pertandingan naik presiden. Ramanan naik kerana kritikan Rafizi. Dalam siri ucapan kempen, Rafizi Ramli kerap menyebut nama ahli parlimen Sungai Buloh merangkap Timbalan Menteri R. Ramanan. Ironinya, tindakan ini memberi kelebihan kepada Ramanan, bekas pemimpin MIC yang menyertai PKR pada tahun 2020, dengan meningkatkan keterlihatannya di mata perwakilan. Sebanyak 12 calon bersaing untuk 4 jawatan naib presiden PKR. 4 teratas akan dipilih sebagai pemenang. Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syari, dilihat sebagai antara pendukung kuat kem Nurul Izzah. Sokongan terbuka Ramanan kepada Nurul Izzah dan kritikan pedas Rafizi terhadapnya meletakkan Ramanan dengan jelas dalam kem pro Nurul. Sementara itu, Menteri Sains Chang Lee Kang dan Menteri Sumber Asli Nik Nazmi Nik Ahmad pula dilihat sebagai sekutu rapat Rafizi, mengukuhkan barisan pro Rafizi dalam kalangan calon naib presiden. Mereka yang selebihnya bertanding untuk jawatan naib presiden, kami di Kuasa cuba memberi rating. Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, penyandang dilihat sebagai dalam kem Anwar, peluangnya 50-50. Sim Zizin, ahli Parlimen Bayan Baru, bekas pegawai MPMX dan juga wakil rakyat sejak 2008. Kurang berkarisma dan nampaknya peluangnya agak tipis.
Satu lagi calon adalah R. Yuniswaran, ahli Parlimen Segamat. Dia adalah ahli Parlimen kali pertama tetapi baru-baru ni kalah dalam usaha mempertahankan jawatan Ketua Cabang PKR Tebrau. Sebelum ini dia adalah orang kuat AMK, Angkatan Muda Keadilan. Nampaknya peluangnya agak rendah. Seterusnya, Dr. Satya Prakash Nadarajan, Ketua Cabang PKR Ulu Selangor. Dia kalah pada PRU 16 dan dilihat dari permukaan, peluangnya agak tipis. Abun Sui Angit, Ketua Cabang PKR Ulu Rajang dan juga ahli Dewan Negara. Dia adalah calon tunggal dari Borneo. Jarang calon dari Timur boleh menang untuk jawatan naib presiden. Mungkin Abun boleh mengubah sejarah ini. Seterusnya, He Loy Sian, bekas Exco Selangor. Dia juga pengerusi SW Corp yang bertanggungjawab untuk pengutipan sampah. Susah untuk memastikan peluang dia. Sama juga untuk Mustafa Kamil Ayub, pengerusi Institut Keusahawanan Negara. Dan calon terakhir, Manivandan Govin, Ketua Cabang PKR Jempol. Yang ni pelik sedikit, susah nak kata. Sebab dia adalah pegawai PMX tetapi nama dia bukan sangat dikenali di seluruh parti. Dengan itu, kita rasa peluang dia juga agak rendah. Berita ketiga, tragedi truk FRU di Teluk Intan. Sebanyak 10 anggota polis terkorban dalam kemalangan tragis melibatkan truk yang mereka naiki dengan sebuah lori bermuatan batu di Jalan Cikos Sungai Lampan, Teluk Intan pada 13 Mei lalu. Menurut Ketua Polis Perak, Nur Hisam Nordin, pemandu lori berusia 45 tahun itu mempunyai 6 rekod jenayah lampau. Kebanyakannya berkaitan dadah. Pemandu tersebut kini ditahan reman untuk siasatan langsung. Namun, hasil ujian saringan ke atas pemandu menunjukkan dia negatif dadah. Bagi penduduk setempat, tragedi ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Sungai Lampam Kanan, Muhammad Nazri Mat Taib berkata, pemandu lori ini memandu laju dan pernah beberapa kali terbabas serta terjatuh ke dalam parit di lokasi itu. Jika benar, ini bukan sekadar kecuaian individu sahaja. Ia mencerminkan kegagalan sistem. Majlis Perbandaran Teluk Intan perlu tampil ke depan menjelaskan bagaimana pengangkutan pasir dikawal selia di kawasan mereka, terutama di laluan sempit dan berisiko tinggi. Dalam masa sama, tragedi ini turut menimbulkan persoalan penting tentang aspek keselamatan pengangkutan anggota polis. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution mengatakan bahawa truk polis tersebut diselenggara dengan baik walaupun sudah berusia. Truk ini buatan tahun 1997. Namun, beliau tidak menyentuh sama ada kenderaan itu sesuai dan selamat untuk mengangkut seramai 18 anggota dalam satu masa. Seorang veteran pasukan keselamatan, Muhammad Zaidi Sujak, menegaskan bahawa struktur truk polis sedia ada tidak mempunyai ciri keselamatan kukuh untuk melindungi penumpang di jalan raya. Menurutnya, kebarangkalian untuk mangsa tercampak keluar dari kenderaan adalah sangat tinggi. Saya anggarkan 99.9%. Di negara seperti Australia dan Jerman, pengangkutan anggota keselamatan dikawal ketat dengan spesifikasi keselamatan yang ketat termasuk tali pinggang keledah dan struktur kabin tertutup. Selaras itu, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein memaklumkan bahawa pihaknya kini sedang meneliti cadangan untuk menambah baik sistem keselamatan truk FRU. Antara isu yang dikenal pasti adalah struktur bangku panjang dalam truk yang tidak serasi dengan sistem penahan keselamatan seperti tali pinggang keledah. Keempat, lawatan Anwar ke Moskow berlaku ketika UN salahkan Rusia dalam insiden MH13. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Moskow pada petang 14 Mei untuk lawatan rasmi selama 4 hari. Setibanya di lapangan terbang antarabangsa Vnukovo II, beliau menerima kawalan terhormat daripada kerajaan Rusia.
Namun, lawatan itu berlangsung dalam suasana diplomatik yang tegang. Pada hari yang sama, Agensi Penerbangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (ICAO) mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa Rusia bertanggungjawab atas tragedi pesawat Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh di ruang udara Ukraine pada Julai 2014. Insiden itu mengorbankan 298 nyawa termasuk penumpang dan anak kapal. Bercakap dari Moskow, Anwar mengesahkan bahawa isu tersebut dibangkitkan secara langsung dalam pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Kata Anwar, "Saya bangkitkan keputusan Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO berhubung insiden pesawat MH17 secara langsung di hadapan Presiden Rusia. Walaupun tiada permohonan maaf diterima daripada pihak Rusia, Anwar tetap menyifatkan negara itu sebagai rakan karib Malaysia sambil menegaskan bahawa Malaysia menghormati Rusia sebagai kuasa besar." Kelima, rakyat tolak pengampunan Najib kadar kelahiran jatuh ke paras terendah. Tinjauan terbaru Merdeka Center bersama Projek Sama mendapati bahawa majoriti rakyat Malaysia 58% menolak cadangan agar bekas Perdana Menteri Najib Razak diberi pengampunan diraja untuk hukuman penjara yang sedang dijalaninya. Tinjauan ini dijalankan antara 27 Mac sehingga 17 April 2025 dan mencerminkan sentimen awam yang kekal kritikal terhadap isu integriti dan keadilan dalam sistem politik. Dari isu kepercayaan rakyat kepada politik, tumpuan beralih kepada satu lagi cabaran negara, kadar kelahiran yang semakin merosot. Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) semalam melaporkan bahawa jumlah kelahiran hidup di Malaysia jatuh sebanyak 11.5% kepada 93,500 pada suku pertama 2025 berbanding 100,613 dalam tempoh sama tahun sebelumnya. Ini merupakan jumlah terendah yang pernah dicatatkan bagi suku tahunan. Penurunan paling ketara dicatatkan dalam kalangan etnik India dan Cina, masing-masing berkurang sebanyak 1% dan 0.4% berbanding suku pertama 2024. Trend ini membangkitkan kebimbangan berterusan tentang masa depan struktur demografi negara, termasuk potensi kesan terhadap ekonomi, sistem pendidikan dan daya tahan sosial dalam jangka masa panjang. Anda menonton Intipati Berita 11 Mei ke 17 Mei 2025. Kami masih menunggu laporan tragedi paip gas Putra Heights. Hampir 2 bulan kita menunggu. Mungkin akan sampai selepas laporan kemalangan Jalan Teluk Intan sampai. Minggu depan kita ke mahkamah sekali lagi. Sehingga itu, bye!